Banyak orang tengah kata saya, Rahmat, cuba you buat macam negara tu. Saya tanya balik, negara mana? Hadirin hadirat, saya nak tanya, negara apa dalam dunia ni paling hebat dalam bab teknologi ICT ataupun teknologi digital? You rasa? China, okey lagi? India. India ada banyak pau-pau pakar dia. Bangladesh. Yang ni aku macam confused sikit. Bangladesh cara jahit. Bangladesh cara jahit. Lain. US, of course. US tak nak kalah kan? Siapa-siapa pun, negara yang you all sebut, di negara itu lagi banyak scammer daripada negara kita. Orang cakap ni sebab polis tak buat kerja, tak tangkap. Ni Rahman nak bagi tahu, kita dah tangkap banyak scammer. Tetapi scammer rupanya dia ada banyak lagi. Kita tangkap dalam Malaysia, rupanya scam tuan-tuan dan perempuan, dia tak duduk dalam Malaysia, dia duduk luar negara untuk scam tuan-tuan dan perempuan. So sampai bila benda ni takkan habis, tuan-tuan dan perempuan? Tuan-tuan dan perempuan, teknologi ni dah kat depan, kita kat belakang. Masalahnya digital. Siapa yang pegang handphone tuan-tuan dan perempuan? Tuan-tuan yang pegang. Siapa jawab telefon? Tuan-tuan jawab. Jawab mesej siapa? Tuan-tuan jawab. Yang tekan pautan siapa? Tuan-tuan tekan. Yang bayar tu siapa? Tuan-tuan bayar. Yang tak ikut prosedur undang-undang yang telah ditetapkan siapa? Semua tuan-tuan dan perempuan. Kenapa kita nak salahkan orang lain? Cakap pasal pelaburan, dalam ni saya tengok ni banyak pelabur-pelabur di dalam ni. Kita dah cakap melabur kena belajar dulu. Melabur tak boleh guna duit loan. Melabur boleh guna duit lebihan yang kita ada. Tapi tuan-tuan dan perempuan, banyak orang tanya saya, kenapa ya sebenarnya rakyat Malaysia kena scam? Saya nak cakap dua perkataan. Yang pertama, SOP prosedur. Kita tak ikut SOP prosedur, sebab tu kita kena scam. Nanti saya tunjuk contoh, saya buktikan bagi contoh. Yang kedua tuan-tuan, ini tak banyak orang cakap, ni Rahmat cakap hari ni, iman. Kenapa saya nak cakap iman? Saya nak buat contoh. Ladies and gentlemen, I want to ask you one question. Sekarang kat tangan kanan saya ni ada duit 1 juta. Saya cakap ni duit 1 juta ni duit hasil yang saya tipu orang. Saya dapat, saya nak bagi tuan-tuan dan perempuan. Saya bagi percuma. Dekat tangan kiri ada duit RM10. Yang ini duit saya hasil jual burger malam tadi, duit halal. Ni duit haram, ni duit halal. Pilih satu je, you all nak yang mana satu? 1 juta atau RM10? Jujur juta. Nampak? Kalau yang mana cakap RM10 tu sebenarnya dia dah bawa tanah, tu sebab dia sebut RM10. Yang lain tu 1 juta. Disebabkan iman kita tak kuat, itulah maka rakyat Malaysia mudah kena scam. Kenapa? Scammer menawarkan pelbagai janji-janji manis, hadiah, giveaway, tawaran menarik, voucher, sales, pulangan tak masuk akal. Saya bagi ceramah dekat sebuah masjid, saya tak nak sebut, nanti takut kena kawan-kawan. Ada